Para penggemar América de Cali sangat gembira karena tim kesayangan mereka kini menunjukkan performa yang sangat baik meskipun tanpa kehadiran Rodrigo Holgado. América de Cali telah meraih 5 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan, serta berhasil melaju ke semifinal Piala Colombia, di mana mereka akan bertanding melawan Atlético Nacional. Meskipun Rodrigo Holgado telah menerima sanksi dari FIFA, América de Cali tetap menunjukkan performa yang mengesankan di lapangan. Keadaan ini membuat para penggemar merasa optimis dan lebih bahagia karena tim mampu mempertahankan konsistensi permainan tanpa bergantung pada satu pemain saja. Berikut komentar warga Malaysia yang marah dengan pernyataan fans América de Cali. Kurang hajar. Secara tak langsung, menghina pemain kelas dunia takkanlah nak tipu dokumen kesayangan bangsa Selatin. Peduli apa aku? Beruk memang gitu pun. Tim sendiri tak bagus, duk salahkan orang lain sebab nak tutup salah sendiri. Ada aja kat Malaysia macam tu. Dia ni ibarat gyro kat Liga Super Kick. Tendang penalti, naik ke planet Pluto, tak turun-turun. Dia ni bagus je main. Datang jauh-jauh, kepala berdarah pun masih tak give up nak cari gol. Tu pun ada juga orang Malaysia yang tak sedar diri. Perangai macam Konoha. Dia bakal bodoh bro. Jangan layan. Tak heranlah kelab dia tak sama level macam dia. Penyokong mereka sebiji macam penyokong Konoha. Time dia berada di waktu prime, dipuji dan marah bila dia nak wakili Malaysia. Bila dah jatuh, terus dikeji. Apa-apa pasti bawa-bawa Konoha. Memang Malaides IQ monyet. TMJ memang bagus untuk tingkatkan bola sepak negara ke tahap yang lebih tinggi. Apa pula jasa TMJ? PMP yang bawa dia datang sini kan? Jasa apa jasa dimalukan dan kena gantung 1 tahun? Tungganglah revolusi tu selagi boleh. Tai. Ada manis-manis, bak kata budak Selatan. Kata-kata orang yang busuk hati. Jasa apa? Dah elok main liga sana, tiba-tiba kena gantung setahun. Lepas tu main JDT tu downgrade brother. Jadi kat mana jasa dia? Cuba cakap. Apa masalah korang? Selama ni pun kita suam kuku je, kecuali zaman Mokhtar dan Safizali. Tapi dengan Arab tetap juga kalah. Jangan cakap mandai lah guys. Kita perlu lebih ramai pakar dalam palsukan dokumen. Bila yang TMJ cari dan tolong, tiba-tiba jasa. Bukan yang dari Pahang dah cakap dia buat. Yang ni kena gam ke apa jadi tip fan dengan tak malu claim. Kesian dia. Tak pasal-pasal, kerja dia jatuh. Padahal tengah peak juga tu. Maksudnya, TMJ lah yang bawa masuk. Tapi masa ada masalah, kenapa tak nak ngaku? Nak ngaku yang baik-baik je. What can you do sampai tak layak Piala Asia? Aduh, terpaling cekap. Selagi kita anak Malaysia, kita tetap sokong pasukan bola sepak kita. Saya tetap sokong JDT dan Selangor bermain di saingan ACL walaupun saya penyokong kucing City FC. Ada pahit, ada pahitnya. Itulah kehidupan. Biar pahit dahulu, natijahnya nanti manis insya-Allah. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kan? Rupanya penyokong kelab dia pun sama dengan penyokong roh Konoha di Malaysia ni. Time Harimau Melaya menang dulu bukan main bersorak, uji. Sekarang bila Harimau Melaya dalam masalah, dialah terpaling condemn tim Malaysia. Goblok! Goblok memang Malaides. TMJ dan fam yang goblok satu seman netizen Malaides. Makanya jangan menipu bodoh. Ni kalau budak-budak je baca mesti cakap ada manis-manis. Sebab puak-puak ni bebal sikit. Orang menganjing pun tak faham. Puak, kau dah 13 tahun kena bebal dengan TMJ, tak nak fikir? Ya ke? Selama ni budak-budak je yang berkias. Tapi saya setengah haters yang tak faham. Johorian punya kiasan dan sindiran, gurauan lebih dalam tau.
Sebab itu setengah orang tak faham apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Fan J. Begitu juga our big boss. Hahaha.